tolong. Satu kehilangan sedihnya, pilunya rasa bukan je kehilangan seorang ahli parlimen, tapi kawan dan sahabat setia di masa susah dan masa senang. Semoga Allah mencucuri rahmat padanya. Macam Datuk Seri sendiri secara peribadi amat rapat, macam mana Datuk Seri melihat kepimpinan beliau dalam Parlimen Wang Semai, Parlimen Peti Wang Sai? Memanglah seorang ahli parlimen yang dedicated, yang memberikan khidmat yang sepenuhnya. Sebab masa dulu khidmat sebagai doktor pun memberikan sumbangan yang tak kira tenaga dan masa kan. Jadi satu kehilangan lah. Beliau, sebab saya tahu beliau pun salah seorang yang memperjuangkan nasib Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dahulu. So bagaimana dengan Parlimen Peti Wang Sai dari Pakatan Rakyat Parlimen Peti Wang Sai, macam mana depan? Mungkin ada pihak Pakatan Rakyat akan meneruskan agenda yang diperjuangkan? Memanglah, sebab elok juga memperjuangkan perjuangan wanita dan muslimah, dan satu fardu kifayah untuk kami semua kan. Jadi saya rasa kehilangan amat ketara sekali. Semoga mutiara yang tertera pada nama Lok-Lok itu akan sinar dalam hati kami. InsyaAllah.